Bab berhubung dengan orang yang tertidur ataupun tidur sehingga tertinggal sembahyang, atau orang yang terlupa sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari Ghazwah Khaybar, baginda berjalan pada malam itu. Baginda berjalan, dalam setengah nuskahnya lailahu, pada malam itu, ataupun fasara lailatan, kalau lailatan baginda berjalan semalaman, sehingga apabila kami mengantuk baginda berhenti, yakni di hujung malam. Arrasa makna berhenti di hujung malam untuk berehat. Baginda berkata kepada Bilal, ikla' lana al-lail, berjagalah untuk kita semua malam ini. Perawi berkata yakni Abi Hurairah, faghalabat Bilalan ainahu. Aina apa ni? Mat Bilal jendera. Faghalabat Bilalan ainahu, Bilal tertidur dalam keadaan menyandarkan belakangnya kepada kenderaannya. Tidak sedar sesiapa pun, baik Nabi, Bilal dan mana-mana sahabat yang lain, sehingga mereka darabathumus syams, dipukul cahaya matahari, sehingga mereka terkena cahaya matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling awal di antara mereka sedar. Terkejut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus baginda berkata, hai Bilal. Faqala, Bilal pun menjawab, akhadha binafsi alladhi akhadha binafsik. Tuhan telah mengambil kesedaranku, yaitu Tuhan yang telah mengambil kesedaranmu. Tuhan yang mengambil kesedaranku, itulah Tuhan yang telah mengambil kesedaranmu. yakni Tuhan yang menghilangkan kesedaranku, itulah Tuhan yang menghilangkan kesedaranmu. Wahai Rasulullah, kutubus engkau dengan ayah dan ibuku. Mereka pun mengheret kenderaan-kenderaan masing-masing ke suatu tempat yang tidak jauh dari situ. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berwudu dan memerintahkan Bilal. Lalu Bilal mengiqamatkan sembahyang untuk mereka, dan baginda menjadi imam kepada mereka dalam sembahyang subuh. Apabila bersembahyang subuh, baginda menjadi imam kepada mereka dalam bersembahyang subuh itu. Falamma qada salah, setelah baginda sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan sembahyang, menunaikan sembahyang atau mengqadha sembahyang, itu yang lebih jelas ni, baginda bersabda, sesiapa yang terlupa mana-mana sembahyang, maka hendaklah dia mengerjakannya apabila dia teringat, kerana Allah telah berfirman, aqimis salata lidzikra, dirikanlah sembahyang apabila teringat. yakni sembahyang yang telah terlupa itu. Yunus berkata, Ibnu Syihab membaca ayat ini begitu. Ahmad berkata, Anbasah mengatakan maksud beliau dari Yunus berhubung dengan hadis ini lidzikra. Qala Ahmad berkata al-kara maknanya an-nu'as, mengantuk. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah dalam kisah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
beralihlah kamu, berpindahlah kamu dari tempat yang kelalaian telah menimpa kamu, telah mengenaimu. Qala, perawi berkata, baginda menyuruh Bilal berazan dan beriqamat dan bersembahyang. Baginda bersembahyang. Abu Daud berkata, rawahu Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Sufyan bin Uyainah, Auza'i, Abdul Razzaq dari Ma'mar dan Ibnu Ishaq. Tiada siapapun dari mereka menyebutkan azan dalam hadis Zuhri ini, dan tiada siapapun di antara mereka yang mengisnadkannya selain Auza'i dan Aban al-Attar dari Ma'mar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Qatadah bahawa Nabi SAW pernah dalam satu perjalanannya, lalu Nabi SAW melencong ataupun memusingkan kenderaannya ke suatu arah. Aku pun memusing bersama dia lah. Aku pun berpusinglah bersama dia. Yani aku pun memusing kenderaanku seperti dia. Faqala, baginda pun berkata, tengok, saya pun kata, ini ada seorang yang berkenderaan, ini pula 2 orang, itu 3 orang pula, sehingga kami semua menjadi 7 orang. Faqala, lalu Nabi SAW berkata, jagalah sembahyang untuk kita. Maksud beliau sembahyang subuh. Tetapi mereka telah tertidur. Duriba ala adhanihim, ini telinga-telinga mereka telah dipukul. Maksudnya mereka semua tertidur. Tiada siapapun dari mereka yang sedar. Tidak ada apapun yang menyedarkan mereka selain dari harrus syams, panas matahari. Mereka pun bangkit, bangun, fasaru hunayatan, dan berjalan sedikit, yakni beranjak sedikit, kemudian berhenti di tempat itu, lalu berwuduk, dan Bilal melaungkan azan. Mereka pun bersembahyang 2 rakaat fajar, kemudian bersembahyang fajar dan berkenderaan, yakni naik kenderaan mereka pula. Faqala ba'dhum li ba'dhin, sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, sesungguhnya kita telah cuai dalam sembahyang kita. Maka Nabi SAW bersabda, sebenarnya tidak ada kecuaian dalam tidur itu. Kecuaian hanya ada dalam kesedaran. Apabila seseorang dari kamu terlupa mengerjakan sesuatu sembahyang, maka hendaklah dia mengerjakannya apabila teringat, dan pada keesokan harinya hendaklah dia bersembahyang pada waktunya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Rabah al-Ansari, orang-orang Ansar mengajar ilmu agama kepadanya dengan mendalam. Dia menceritakan kepada kami, ini kata perawi di bawahnya, ini Khalid bin Sumair, beliau berkata, Abu Qatadah menceritakan kepadaku, yaitu Faris Rasulullah SAW, seorang yang tangkas berkuda di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah menghantarkan Jaish al-Umara, tentera yang mempunyai beberapa orang panglima, bihadhil qissah, dengan kisah ini seterusnya. Qala falam tuqizna, beliau berkata, kami tidak disedarkan kecuali oleh matahari yang naik. Faqumna, kami pun bangun dalam keadaan ketakutan kerana sembahyang kami, yakni yang telah terlepas. Nabi SAW pula berkata kepada kami, bertenang, bertenang, sehingga apabila sudah naik betul matahari, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa di antara kamu yang mahu mengerjakan 2 rakaat fajar,